Hari ni aku ada produk Cozy. Ini sabun pencuci baju. Okey, ini sabun Dobby tapi dia main dalam DIY kit. Dia bagi macam ni. Dia ada pewangi, dia ada serbuk deterjen dan dia ada macam-macam lagi lah. Yang ini kita boleh guna dia untuk 16 liter weh. Dekat sini dia dah mention. Itu dia. Nampak? 15 ke 16 liter. Kita boleh bancuh ya dalam air putih biasa. Dan dia akan menjadi sabun sebanyak 15 ke 16 liter. So tanpa buang masa, jom kita bancuh sabun ni sama-sama. Apa jangan risau, cara nak bancuh sabun ni ada dekat dalam kertas yang disediakan. Kita follow saja instruction ni, nanti akan jadilah sabun Dobby yang padu. Okey? Jom, aku tunjuk apa hasil sabun ni. So kalau apa yang berminat dapatkan sabun jenis ni, boleh tengok dekat beg kuning, harga dia lagi murah weh daripada sabun yang dah siap dibancuh. So, cepat grab satu hari ni, try DIY dekat rumah hamba.